Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Atika Izzati, wartawan KIS TV anda pada pagi ini. Hari ini saya berada di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu sempena Karnival Buku dan Semarak Jawi 2026. Program ini berlangsung dari 25 Julai hingga 1 Ogos bermula jam 9 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti istimewa dan promosi menanti anda semua. Jadi, apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita saksikan kemeriahan di Karnival Buku dan Semarak Jawi 2026. Pada PPAT, sejak mula kami dimaklumkan tentang pemilihan kami untuk edisi kali ini. Arigatou gozaimashita. Iro-iro osewa ni narimashita. Hontou ni arigatou gozaimashita, minasan. Syabas dan juga tahniah kepada Perpustakaan Negara Malaysia dan juga Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu PPAT atas komitmen yang tinggi dalam merealisasikan penganjuran program berskala besar pada kali ini. Sebelum berpisah, izinkan saya berkongsi serangkap pantun. Kain tenun coraknya indah, tersarung anggun si puteri desa. Buku dan jawi menjadi wadah, menjubur ilmu, memperkasakan bangsa. Maka dengan sekiranya dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasminya sukacita untuk merasmikan Karnival Buku dan Semarak Jawi 2026. Sekian wabillahi bersama Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Terengganu dengan dirinya bersama Pengerusi Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu bersama Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia dan juga Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu naik ke pentas bagi mengiringi Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara untuk menyempurnakan gimik perasmian yang disediakan dengan kiraan 3, 2, 1. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk. Binti Muhammad Ridwan. Pandangan. Oh, pandangan saya. Ya Allah. I love it. Yeah. Very nice. Very interesting. Sebab pengisian tu yang sangat penting. Apa-apa program pun, pengisian kalau tak menarik orang tak datang. Tetapi tengok semalam pun sambutan yang hangat dan insyaAllah hari ni pun ramai dah. Daripada pagi saya dimaklumkan dah betul-betul nak masuk tadi kan. So yang penting pengisian tu. Pengisian sini memang menarik. Kalau yang tak datang tu rugi. So ada masa lagi sehingga hari Sabtu coming Saturday. Ya, sehingga berapa hari bulan ya? 1 hari bulan. 1 Ogos. 1 Ogos. Ikutlah ramai datang ke Pesta Buku Terengganu. Okey, terima kasih. Sekian sahaja liputan kami dari Karnival Buku dan Semarak Jawi 2026. Saya Nur Atika Izzati, wartawan KIS TV. Sekian, terima kasih.